Mega baara, indah berbalam. Di uput bayu ke pohon ara. Pemanis kalam, selamat malam. Awal bismillah, pembuka bicara. Pertamanya, syukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya juga dapat kita hadir pada malam ini dalam dewan yang serba indah ini bagi meraihkan warga Jabatan Perikanan yang telah pun menunjukkan prestasi yang cemerlang di sepanjang tahun 2024 dan juga bagi mengenang jasa para pesara yang telah menabur bakti kepada Jabatan Perikanan selama ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada 187 orang warga kerja Jabatan Perikanan yang telah menerima anugerah khidmatan cemerlang bagi tahun 2024. Saya percaya pastinya pada malam ini akan memberi makna yang cukup mendalam dan istimewa buat para penerima PPC sekalian. Saya juga ingin berterima kasih atas komitmen yang tidak berbelah bahagi, kesabaran dalam menangani cabaran dan semangat untuk terus memajukan Jabatan Perikanan ke arah yang lebih baik. Semoga rentetan kejayaan tuan-tuan dan puan-puan rakyat akan terus memberi panduan kepada seluruh warga kerja Jabatan Perikanan.